Okey geng, sabar projek Wira geran aku ni. So hari ni aku nak hitamkan dashboard Wira ni. Sorry lah geng, banyak kali sidai korang. So first aku buka skru mana yang aku nampak dulu. Dan buka bahagian ladder yang kecil tu. Lepas tu aku buka laluan aircon yang ada dekat dashboard ni. Dan yang lagi satu ni, dia sangkut dekat event depan tu tau. Yang event ni aku nak tukar yang baru sebab dia dah rosak dah. Yang alam punya benda ni pun aku cabut juga. Lepas tu geng, aku cuba cabutkan ladder tu. Tak boleh tanggal weh. Rupa-rupanya bila tengok bawah, ada banyak lagi skru yang kena buka. Jenuh weh nak buka semua. Akhirnya berjaya sudah hasilkan bahagian ladder dan juga plastik. Korang pun mesti baru tahu kan benda ni kan? Nak buka ladder ni kan? Itu dia geng. Banyak gila skru dia weh. So lepas tu aku basuh ladder tu untuk hilangkan segala kesan minyak dan juga wet. Lepas tu dekat dashboard ni antara ladder dan plastik ada besi tau. Aku tak tahu apa function besi tu, tapi dia dah berkarat geng. So plastik ni aku basuh juga dan jemur. Lepas kering tu aku hitamkan dulu bahagian plastik ni. Tapi aku hitamkan yang bahagian yang nampak sahaja tau. Yang tak nampak aku tak hitamkan. Guna spray plastik primer dan juga hitam mati. Lepas tu untuk bahagian ladder ni pula, aku guna IPC black paint. IPC paint ni serius aku cakap. Dia mudah betul melekat dengan permukaan. Cat dia pun memang pekat betul geng. So far aku rasa cat ni paling okey lah. Memang berkualiti sesuai dengan harga dia. Cuma dia bila dah kering nanti akan ada extra step, iaitu sapu wax tayar. Kalau korang nak beli, aku ada share dekat channel tele aku. Okay, korang boleh join channel Wira Geran ni. So untuk besi tadi tu kan, aku tanggalkan dulu karat-karat tadi dengan boros dawai. Lepas tu aku cat dengan anti rust untuk elakkan dia berkarat lagi. Yang dekat dalam kereta ni aku vacuum dan cuci bagi bersih kan. Dah hasilnya korang tengok tu, maai penuh dengan kaca weh. So siap kering dah bahagian plastik dan juga ladder yang aku dah hitamkan ni. Korang boleh tengok dekat sini, dia macam kusam kan. Ni sebab lepas ni kena taruh wax tayar tau. Tapi aku nak sapu wax tu lepas settle pasang semua nanti. So yang besi ni pun dah siap kering dah. Alright, pasang dulu besi ni dekat dashboard. Lepas tu baru dah boleh pasang bahagian ladder dia dekat plastik tu. Okay, ini semua skru yang untuk ikat bahagian ladder tu. Memang banyak betul geng. Settle tu. Alright, boleh pasang pula event kiri dan kanan yang baru geng. Yang ini aku akan share dekat channel tele juga. Boleh je nak tukar event ni tanpa buka dashboard. Tapi agak payah sikit lah. Kena guna ruang speaker dashboard tu. So lepas settle pasang tu, jom pasang dekat Wira Geran ni. Aku dah set dekat korang. Selonya buat kerja cabut dan pasang dashboard ni 2 orang lah. Lebih mudah nak angkat sebab dashboard ni berat weh. So lepas settle masukkan dekat tempat dia, pasang dulu bolt yang dekat aircon kecil atas ni. Lepas tu barulah boleh ikat bolt yang dekat bahagian bawah pula. Yang ni aku tak payah tunjuk lah. Macam tu buka, macam tu lah pasang balik. Lepas tu meter ni pasang balik soket dia. Dia pasang balik kaki speedometer ni. Lepas tu barulah aku sapu wax tayar dekat dashboard ni. Mantap. Lepas dia kering memang cun teruk lah. Pasang balik aircon kecil ni. Lepas tu pasang balik 2 soket dari dashboard ke fuse ni. Pasang meter semula, pasang cover meter tu pula. Dan lepas tu barulah boleh pasang casing Android player ni geng. So geng, ini barunya atas tau. Bawah belum buat lagi. Okay geng, jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.